Bisoli kembali. Buriram United dapat mesin gol menjelang final Shopee Cup. Penyerang import berbisa dari Brazil, Guilherme Bisoli kembali memperkuatkan jentera serangan Buriram United menjelang aksi final kedua Shopee Cup yang dijangka berlangsung sengit. Sebelum ini, Bisoli tidak dapat diturunkan dalam aksi final pertama pada 20 Mei selepas menjalani penggantungan satu perlawanan akibat mengutip 2 kad kuning ketika aksi separuh akhir kedua pada 13 Mei lalu. Kepulangan penyerang berusia 28 tahun itu nyata memberi kelegaan besar buat ketua jurulatih Buriram, Mark Jackson yang menganggap Bisoli sebagai senjata utama pasukan di bahagian serangan. Menurut Jackson, kehadiran semula bekas penyerang Sao Paulo FC itu mampu memberikan suntikan moral besar kepada seluruh pasukan menjelang aksi penentuan kejuaraan. Ia sangat penting untuk mendapatkan khidmatnya semula dan saya tahu beliau sendiri tidak sabar untuk kembali beraksi dalam final kedua, katanya. Musim ini, Bisoli tampil cukup cemerlang apabila meledak 40 gol daripada 49 penampilan dalam semua kejohanan. Daripada jumlah itu, 6 gol dijaringkan dalam kempen Shopee Cup sekaligus menjadikannya antara pencabar utama gelaran penjaring terbanyak kejohanan. Ketika ini, penyerang Johor Darul Tazim, Bergson Da Silva dan penyerang Tep Zain Namdin FC, Nguyen Xuan San berkongsi kedudukan teratas dengan 7 gol.